Tetamu kita. Oh, ada seorang. Ada. Ni tetamu kita. Oh. Okay, kamu nama dia saya tadi teh? Mubarak. Mubarak, kita jemput Mubarak naik ke atas. Yo man, come on man. Oh, what's up man? How you doing man? Waalaikumsalam man. Salah. Nama apa? Mubarak. Macam Raja tengok. Bukan Nigeria. Nigeria. Facebook. Tu, TikTok pun ada kau. Ustaz kuat main media sosial Ustaz. Tahu belaka. Kuat main media sosial. Bagi duduk. Okey, baik. Mubarak Majid. Sudah. Nama apa? Bukan salah. Mubarak. Oh, mail orang. Barak. Terima kasih Ustaz. Kenalkan diri dulu. Okay. Nama saya Mubarak. Tengok penonton. Ngadak kiblat. Nama saya Mubarak Mubarak Muhammad Munir. Nama Mubarak bin? Mubarak bin apa? Tak ada bank. Dia sekali terus. Sekali terus. Mubarak Allah Togun Muhammad Muniruddin Uludat Syafi'i. Tak ada bank. Panjang. Oh, dia ni dah pakai bank? Tak. Oh, dia ni dah pakai bank? Ada. Ayah dia? Tak ada. Dia tak pakai bank lagi. Tak mau ada ayah tak? Ada. Ayah nama dia. Nama ayah? Muhammad Munir. Muhammad Munir? Ya. Domen. Mak nama apa? Kafaya. Orang Nigeria. Ya. Macam mana boleh duduk di Malaysia? Mari apa di sini? Tak cukup lagi, negara mu tak cukup lagi. Mari buat apa sini? Ikut ayah. Ikut ayah. Ayah kerja mana? Yuniza. Lecturer. Ya. Ngajar bila? Usuluddin. Usuluddin. Ya. Alhamdulillah. Kelas saya tu Ustaz. Kelas saya. Ya. Usuluddin. Okey. Awak umur berapa tahun? Tahun ni masuk 20. Masuk 20. Kamu pandai dah ni cakap Terengganu. Macam mana boleh cakap Terengganu? Membesar di Terengganu lah? Ya. Dari 2014 sampai Terengganu kan. Adik-adik berapa orang? 4 orang. 9 tahun dah. Kawan-kawan budak-budak Melayu kau umur Terengganu mana? Budak Melayu lah kan? Ya. Makanan Terengganu paling suka? Kabu. Nasi kabu. Nasi kabu? Nasi kerabu yo man, come on. Nigeria dia panggil ni nasi kabu. Indun ke? Nasi biru. Blue rice. Blue rice. Mereka dah. Rice to Wednesday. Nasi kerabu. Okey, Ustaz, sebenarnya Mubarak ni dia ada soalan nak tanya Ustaz. Okey. Dia diminta tolong saya, dia kata ada soalan nak tanya Ustaz. Okey, silakan Mubarak. Lama dah nak tanya. Okey. Soalan ya. Apakah hukum ngata korang hitam? Saya nak kata benda Ustaz. Saya nak kata benda. Apakah hukum? Mu kata ke? Tak kata. Tadi mu kata, jadi orang kata. Saya nak kata benda. Kau tadi masih yang lain. Saya kata Joman, come on, come here. Saya cakap putih je je. Aku dengar hitam kata. Dok baik Ustaz. Bosi dok. Tadi. Oh, dah ngaku dah. Dok tunggu. Dok di Allah dok. Tak ada. Siapa kata tadi? Satu isi kata. Wah isi. Aduh. Dah okey. Kau apa dia? Hukum ngata korang hitam. Cikgu ni. Dia gini. Sebab tu macam saya kata tadi lah. Cakap ni pun yang tak boleh cakap hak buruk. Nampak? Saya dah capur. Tapi kalau orang hitam kata dia putih. Putih lepu. Marah dia. Dia kata ngaji. Tahu tak ngaji? Dia tak ngaji bila? Kenapa ngaji? Kena nak tengah. Buat main-main ya. Ngaji. Dia gini. Mendok. Dia basic. Dok anjing. Tapi tadi mu kata dia. Aku dengar. Tapi dah betul dah.
mubarak. Oh, Dia tunjuk. luar biasa. Ustaz pejamkan mata. Bayangkan Walid. Okey. Okey. Nabi kata man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira. Barang siapa beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, cakap yang baik. Okey? Baik. Okey? Dalam bercakap, kita boleh memanggil seseorang walau dengan gelaran. Tapi ingat, falyakul khaira. Kalau nak gelar orang, gelar yang baik. Nampak? Nabi gelar Hamzah, Asadullah, singa Allah. Nabi gelar Abu Hurairah, bapak kucing. Kalau kamu gelar orang, gelar yang buruk, berdosa. Nampak? Contoh kita panggil ayah dia tu memang orang yang pandai bersilat. Nampak? Dia orang batu buruk. Bila ayah dia mari, kita gelar dah. Mari dah. Harimau batu buruk. Menggelarkan ayah seorang itu dengan harimau, hukumnya harus. Kerana dia pandai bersilat, bekeng dan garang. Tapi kalau mari dah kambing batu buruk. Itu tak boleh. Kerana bila sebut kambing, merendahkan seseorang. Nampak? Jadi dalam bab mengumpat. Mengumpat ini zikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebut saudaramu yang seagama benda yang dia benci dengar. Okey. Hukumnya kalau orang panggil kamu contoh dengan nama yang kamu tak suka, lain daripada warna kulit, tetap hukumnya haram juga. Okey. Tapi kalau kita nak memperkenalkan seseorang, tak dapat kita sebut nama dia, tak dapat kita sebut rumah dia, tak dapat kita sebut sifat dia, melainkan sikap dia ataupun apa yang aib tapi popular, hukumnya harus. Contoh dalam kitab-kitab fiqh, kita pergi rumah seorang, kita nak cari mamak. Mamak mana? Orang kata mamak sini 13 orang mamak. Kita kata mamak, tak tahu mamak ayah nama benda, tak ingat mamak nama benda. Dia pakai kereta benda, tak tahu pakai kereta benda. Kita kenal Dino di bandar ni, Pang. Jadi kita lalah kali kita kabur mamak botok. Botok tu kalau kita panggil dia marah. Tapi bila kita panggil belakang nak suruh kenal, hukumnya harus. Jadi kalau kata hak mana seorang pot daramu, pot darah aku curah-curah hitam, hukumnya harus. Tapi kalau dia panggil yang hitam niat menghina, hukumnya haram. Jelas lagi. Okey, macam kita panggil orang juga, kita nak ngaji, kita panggil cerdik. Nampak? Kalau cerdik itu menyakitkan hati orang, tak boleh panggil. Nampak? Tak boleh. Jadi tengok atas niat. Innamal a'malu binniyat. Dah. Sebab apa? Sebab orang hitam ni Luqmanul Hakim. Dia hitam ini orang Habsyi. Orang Habsyi hitam. Kalau Nigeria gelap. Kalau Nigeria gelap, India negro gelap, Gabon gelap, Mauritania gelap sikit, Republik Guinea gelap, Ghana gelap, Kongo gelap, Habsyi hitam. Siapa? Bilal Ibn Rabah. Siapa? Luqmanul Hakim. Walaupun dia hitam, tapi nama dia nama dalam surah Al-Quran. Masya-Allah. Jadi apa pun yang Allah jadikan kita, ada lebih kurang beberapa kala. Nabi kata Allah perintahkan malaikat turun ke bumi, yaqbidu qabdan, mengambil beberapa genggam tanah minal ardi, daripada bumi, lalu digaul tanah, diciptakan Nabi Adam, fajaa banu Adam ihmar, maka datanglah manusia warnanya merah, wal abyad dan putih, wal apa benda ni aswad dan gelap. Nampak? Wa ghairu zalik, dan lain daripada itu, ada macam-macam warna. Semuanya adalah hamba-hamba Allah. Dan yang hebatnya orang kulit gelap ni, malam Isra' Mi'raj, Nabi dengar suara orang berjalan. Nabi kata macam seperti aku kenal orang yang berjalan ini. Katanya Jibril, itulah Bilal Ibn Rabah, orang yang kulitnya hitam, berjalan dalam syurga. Allah tak buat contoh orang putih, orang merah, orang koko, orang kuning, orang tan. Dia buat orang yang warna gelap. Kenapa? Memuliakan orang yang warna gelap ke atas iman yang ada dalam hati. Jadi kalau orang panggil awak macam-macam, jangan marah.
Faham lagi? Kerana apa? Kerana kita kata Alhamdulillah Allah jadi kita ahsanul khaliqin, sebaik-baik ciptaan. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz. Dan satu beza besar orang Nigeria dengan orang Melayu pun ada beza dia. Perbezaan yang sangat ketara. Cara berkawan, cara bergaul ke apa ke. Kawan dengan Terengganu mudah lagi. Kawan dengan orang Terengganu mudah lagi. Mudah. Mudah mana? Mudah nak sayang nak kawan. Mudah nak berkawan. Seronok lah. Yeah. Alhamdulillah. Orang orang Terengganu mudah buat saing. Mudah buat saing. Terima kasih. Tu orang luar cakap tu. Alright. Tepuk sikit untuk Mubarak semua. Mubarak. Alright. Biarlah kulit hitam asalkan hatimu bersih ya, insya-Allah. Allahu Akbar. Muka dia. Dok kata Ustaz. Apa nak kata ke dia? Aku tengok dekat dengar. Ustaz ingat fitnah Ustaz. Ustaz. Lebih baik Ustaz. Ustaz. Dah kalau orang gelar hitam, maknanya benda tu boleh jadi haram lah. Tengok tujuan orang ini kan. Dah kalau orang Zizaidon kan Ustaz. Saya kata sakit hati kau Ustaz. Ustaz tak bela dah, saya bela dia je. Mana cik gitu. Ya. Cerita kan hukum orang bagi Zizaidon. Dia tujuan dia kena khabar comel. Kali khabar comel lagi. Kalau hidung comel. Iyalah. Sebab orang nak tengok hidung. Betul dah. Iyalah. Sebab orang nak tengok hidung. Betul dah. Kalau ambil gambar dia apa dulu? Kita dulu lah. Muka kita kalau kita jalan mana-mana, siapa benda dulu? Hidung dulu lah. Itu kelebihan gambar hidung. IC buat gambar apa? Ada? Betul dah. Negeri mana IC gambar punggung? Tak ada Ustaz. Bolong. Bila orang kata Zizan hidung, mana Zizan comel. Okey. Tapi muka hitam ni. Dok tu Ustaz. Aku dos tu. Mana Mubarak kau? Mana? Tak nampak? Takkan dia? Ada. Aku kata. Dah nampak canggih. Dah nampak. Saya tengok nampak. Saya tengok nampak. Kita nampak. Tapi kau nampak kau dah baik. Jom nampak. Okey baru nampak. Mubarak. Nampak okey. Kamu kata pula, kamu jadi dua. Dah nampak pula kata. Jahat mulut. Baik kata kita. Okey, lagi ada siapa lagi? Ada soalan? Ada. Sila kita buka soalan. Amai? Ada soalan? Ada? Ada soalan. Okey, saya pergi kat dia. Habis daripada mana? Jauh. Betul. Malu. Okey. Soalan. Pandang nasyid. Okey, kita tanya soalan. Silakan. Apa hukum cegah dalam keadaan haid? Ada soalan tanya.